Maksudnya besarnya Puan Chukang daripada Under One Roof tu sampai terpaksa ambil star Puan Chukang masuk episod dia. Dahsyat dah. Wow. So pada masa itu apa yang you rasa yang bagaimana layanan orang pada you? Layanan They treat you how? Very good, very nice. Semua senyum-senyum, hello semua. Masa itu mak saya masih hidup kan, masih alive. So kita dalam jalan-jalan kan, ada banyak orang, hello Kami, how are you? Dan kita cakap. Habis dia jalan kan. Habis mak saya tanya, oh itu kawan kau? Bukan. Yeah. Habis dia cakap lama-lama ni, yelah dia cakap, aku cakap jugalah, tak nak sembung kan. So selalu cakap aku pergi, first time kan aku lepas Live on Fire kan, aku pergi nak shopping mall kan, aku nak beli seluar dalam. Di seluar dalam. Aku tengok macam Masai semua. Sekali aku dengar macam tiga perempuan. Siapa ni? So aku turn around, ada 3 perempuan cashier. Pervert ke? Tak ada, cashier lah, staff lah. Hello, Kami say hello. Hello. So aku turn back, aku nak choose aku punya seluar dalam. Susah ni sekarang. Nak beli. Dia tahu saiz, dah tahu colour, tahu brand. Aku tengok seluar dalam dia, aku macam ketam kan, aku buat side walk keluar ball. Tapi tahu Gurmeet Singh one thing saya rasa Puan Chukang ni ada satu karakter yang sangat berjaya, yang you berjaya create. Sebab kalau contoh ada karakter Batman, Superman, kita tahu dia punya baju apa, attire dia apa. So you berjaya create Puan Chukang dengan dia punya attire, uniform dia sendiri. Betul. Dan sampai ada patung lilin di Singapore. Singapore. Di Madame Tussauds di Sentosa. Madame Tussauds. Ya.